Abi Arubah meriwayatkan kepada kami, katanya Qatadah bin Di'amah meriwayatkan kepada kami, katanya bahawa Anas bin Malik menceritakan kepadaku, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada ketikanya aku memulai salat dalam keadaan ingin memanjangkan bacaan. Seperti kita terjemah tadi lah. Maknanya mula-mula tu memang dia niat gitu. Dia ingat nak baca panjang lah. Sebab apa Nabi ni selalu baca panjang? Sebab ayat Quran sentiasa turun kepada dia. Dia nak perdengarkan kepada sahabat-sahabat dia mana-mana ayat yang dia baru terima. Dan supaya sahabat tu dengar cara bacanya macam mana. Sebab itu dia jadi panjang. Jadi jangan kita ingat Nabi SAW baca panjang tu, kita pun nak panjang semata-mata begitu. Sebab kita nak belajar masa lain, boleh. Kita ada masa lagi. Dan ada guru-gurunya. Jadi kalau dengan saya nak betul tajwid, nak apa tu tak payahlah, ada guru tajwid dah. Begitu. Nak baca panjang, semaya sendiri, semaya sendiri, baca panjang. Kalau kita jadi imam, kena jaga. Sebab apa? Sebab maksud asal Nabi SAW baca panjang tu, antara sebab utamanya ialah supaya sahabat-sahabat di belakang dia tahu, ni tak baca lagi ni. Kadang-kadang dia tak cerita. Hanya seorang dua lah yang cerita tu tulis. Tulis tu yang tahu. Yang tidak tahu, katakanlah malam. Sahabat-sahabat tu tak ada bersama dia. Semayang tu pun dia baca, ni tak ada lagi. Sebelum ni baca ni tak ada ni, di celah ni. Surah Baqarah tu tak ada di celah. Maknanya ini baru. Gitu. Lepas tu cara baca, cara sebut itu. Dia tidak kata Nabi ini bersela duduk beberapa jam nak mengajar tajwid. Tidak. Bukan begitu. Dia sambil-sambil gitu. Sambil-sambil sembahyang, baca dalam sembahyang. Itu iya dah tu. Ahli tajwid ke, ahli qiraat ke yang duduk cerita tu, dia ambil dengan cara begitulah. Dengan cara dia dengar. Ni dengar Nabi baca. Begini. Ada ikhfa, ada idgham, ada apa tu semua. Pada masa itulah dia baca. Sebab itulah jadi panjang tu. Jadi dia ada niat nak panjangkan bacaanku. Tiba-tiba aku terdengar tangisan bayi. Maka teruslah aku memendekkan salatku. Jadi hadis ini dan hadis-hadis seumpama ini perlu jelas. Walaupun dalam masyarakat kita ni penyakit ni tak ada lagi. Tapi saya cerita awal-awal. Takut-takut akan datang dia mari.